dyno dah on, servis motor pun dah on. Okay, dekat sana ada barang-barang lah aku nak tunjuk korang yang boleh aku tukar dekat motor Nova 160 ni. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to YouTube channel Dak Jam. Pada yang belum subscribe, pastikan korang dah tekan tombol subscribe, like, follow dan share. Follow akaun TikTok dan juga Instagram Dak Jam untuk info short yang lebih menarik. Alright, so hari ni konten pasal Nova 160 aku. Ya, sekarang dah keluar Nova 200 iaitu 184cc. So ramai yang menganjing aku cakap, bang, sekarang Nova 200 dah keluar. Betul, aku beli motor ni bulan lepas. Jadi baru sebulan beberapa hari saja dah keluar Nova 200. Memang sedikit rasa penyesalan pun ada, sakit hati dan sebagainya semua ada. Namun hidup kena diteruskan, melainkan ada Sam Wukong nak belanja aku Nova 200 tu, aku akan buat konten Nova 200. Tapi hari ni konten tertumpu pada Nova 160 SE purple aku ni. Jadi kalau korang yang mana ada ikut TikTok aku, short aku ada share kat korang lah yang beberapa benda aku dah upgrade, ataupun dekat YouTube short aku korang boleh tengok. Contohnya macam seat rumah ni aku dah tukar. Lepas tu intake-nya cover dan juga air filter dalam ni pun aku dah tukar. Yang ini model Vario 150 lah. Yang lain semua standard. Macam korang tengok sekarang ni, ini dah rupa motor aku sekarang. Hand grip pun aku dah tukar CB punya Nagamaki. Yang ini warna biru dan juga M8 punya balancer warna silver. So ada beberapa stiker lah aku tambah-tambah sini buat kemasan sajalah. Right. Jadi hari ni punya konten, geng, ramai yang tanya aku apa lagi barang yang boleh masuk dekat motor ni. Jadi untuk pengguna Nova, berita baik untuk korang. Aku dah jumpa dah satu set untuk disc depan dia punya kaliper. Lepas tu dia punya master pump atas lah, kiri kanan, yang sesuai untuk aku masuk dekat Nova 160 ni. Jadi korang pengguna-pengguna Nova lepas ni tak ada pening-pening kepala lah. Kalau korang nak beli motor Nova ni, korang jangan takut, korang beli je, spare part banyak. Kalau korang pening pasal spare part, korang buka saja YouTube channel Dak Jam, korang buka TikTok, cari nama Dak Jam. InsyaAllah dekat situ aku ada kongsikan benda yang korang boleh guna untuk gantikan barang standard untuk motor Nova 160 ni. Jadi jom, aku nak bawa korang pergi bengkel EK Racing yang baru. Jadi Mal dah pindah bengkel baru lah. Ni barang yang aku nak tunjuk korang. So sekarang aku dekat bengkel baru Mal lah. Aku tunjuk dulu bengkel dia ni. Dia kawasan dia dekat je dengan bengkel lama dia. Cuma sekarang ni ada renovation, dia tengah buat lah sikit lah, tak banyak lah. Tapi dah running dah, dyno dah running, servis motor pun dah running. Tu dia setengah ada buat tandas, lepas tu tepi dia nak besarkan. Ni bengkel dah tu Mal owner. So setakat ni mungkin dia tak ambil lagi motor, tapi kat sini semua lengkap lah. Kalau nak tune, kau buat motor, semua kat sini depan ni. So cuma sekarang ni dalam progress, ada nak besarkan sikit. Tapi barang semua dah ada dah, dah boleh on progress lah. Servis motor semua dah buat. Sekarang dyno pun dah ada kat dalam ni. Ni balik dyno dia. So mudah lepas ni kalau korang hantar motor dekat Mal, boleh dyno terus dekat dia. Jadi aku tak nak ganggu Mal, dia ada kerja. Ini barang yang aku nak pakai. So mungkin ada yang cakap overkill pakai 4-port ni. Sebenarnya korang jangan dengar kata-kata orang yang kurang berilmu. Maksudnya overkill tu betul, tapi korang kena faham, overkill tu dia ada banyak titik-titik brake orang panggil. Contoh kalau braking standard dia 2-port ataupun 1-port lah, dia ada 5 titik. So korang nak brake, korang ada 5 titik brake orang panggil lah, dia punya tahap level dia. Mungkin kalau korang bawa 110, korang nak brake, korang terpaksa pakai 5 maksimum. Korang tak ada yang titik-titik lebih 6, 7, 8, 9, 10. Tapi untuk korang pakai 4-port, dia akan lebihkan kau punya braking punya titik tu lah, aku panggil bagi mudah faham. Mungkin dia jadi 10 titik. 10 titik maksudnya lagi halus. Bila lagi halus, korang boleh kawal satu jari saja. Faham tak? So yang faham je faham. Dan sekarang motor baru pun banyak ada ABS. Jadi korang jangan risau, overkill tak apa, jangan underkill. Braking korang terlebih tak apa, korang boleh kawal.
okey, lagi halus, lagi padu. Okey, macam korang tune motor juga. Lagi halus, lagi padu. Faham? Kalau motor korang underkill, lagi bahaya. Maksudnya motor dah laju, dah sedap. Okey, tapi brake kurang. Jangan macam tu. So pandangan orang yang kata pakai 4-port dekat motor Kapcai ni sebenarnya tak perlu tu. Jangan pakai kata-kata tu sebab korang modified. Kalau PMP mungkin, tapi kalau PMP sekalipun, motor standard sekalipun nak pakai, tak ada masalah overkill. Dia cuma over money je. Tapi braking still okay, tak ada masalah, tak ada kena-mengena. Okay, so ini radial brake caliper R34 daripada CB. Okay, Precious monoblock ni memang padu. Aku dah pakai dekat motor Y15 aku, memang mantap. Okay, aku ambil warna silver. Kau boleh tengok yang bagusnya RCB ni, dia ada lubang-lubang kat piston dia untuk penyujukan yang lebih mantap. Dan RCB memang buat untuk Kapcai punya disc boleh pakai lah. Jadi korang tak perlulah kalau korang beli macam setengah brand tu memang dia buat untuk MotoGP. Jadi disc dia korang kena pakai MotoGP punya disc, ataupun korang tukar brake pad yang untuk motor Kapcai. Tapi untuk RCB tak perlu, korang boleh pakai terus dengan dia punya disc. Okay, disc dia aku pakai size 260. Okay, kalau korang nak pakai 4-port, korang kena pakai 260 punya disc. Ini aku pakai floating punya disc sekali dengan dia punya ni. Ni bracket dia aku pakai yang Hypertech ni warna hitam. Okay, 260 punya yang memang untuk 100mm punya caliper 4-port ni. Okay, memang aku dah ukur dah, memang ngam. Cuma tinggal nanti nak pasang je. Dan biasa motor kalau datang dengan master pump atas ni biasanya dia lebih kurang berapa mm 12mm ataupun ke bawah macam tu lah, 10-12 macam tu lah. Jadi tak cukup. Okay, seeloknya korang tukar sekali master pump atas 14mm sekurang-kurangnya. Kalau dapat 17mm lagi mantap. Okay, 17mm lagi sedap. Ni sebab RCB dia yang model macam ni dia ada sampai 14mm je. Kalau aku nak pakai yang 17mm, dia kena yang pakai S1FL tu, yang ada tangki minyak dia dekat atas tu. Okay, jadi aku sekarang main color warna silver lah. Okay, sebab motor ni memang ada warna purple, putih, silver dengan kuning. Okay, aku tak nak buat semua benda warna purple, semua benda warna hitam. Nampak awam sangat motor tu macam korang faham awam kan. Sebab orang banyak buat kalau purple semua purple, kalau hitam semua hitam, kalau hijau semua hijau. Jadi aku tak nak nampak sama. Jadi aku nak biar ada pro and contra sikit lah. Tengok ada kuning, okay, ada silver. So ni pun aku pakai biru pun tak ada masalah. Visor acrylic ni pun warna cerah, tak ada hal, tak ada masalah. Okay, ni disc Nova baru sebulan. Korang tengok dia dah makan. Nampak baru sebulan dah makan dah. Tebal dia makan. So kualiti dia punya steering disc dengan brake pad dia mungkin cak ayam lah. Okay, sebab tu dia besi, bertemu besi, dia belaga tu yang berbunyi tu. Bila bunyi dia cepat aus. Nampak? Yang nipis lah. So pakai RCB punya ni floating alloy yang padu yang ni untuk MVX 260, MVX V2. Nampak? KMP je. Fitting soon. Okay, ni bracket dia, kita buka. Okay, bracket ni dia dah bagi skru siap dah. Dia punya skru, dia punya trip dia kasar sikit lah. Jadi kau tak pakai skru standard, tak boleh pakai. Kena pakai skru yang dia bagi lah. Nampak? Okay, sekarang ni korang tengok dia punya fitting dah sangat cun lah. Okay, korang tengok kedudukan apa ni, dia punya bracket. Bracket dia memang cun-cun weh. Serius. Okay, belakang pun korang tengok dia punya brake pad dia, center, tengah, gigit. Jarak untuk MVX memang tak sama lah macam motor Y ke apa. Tengok, takkan sangkut ni. Okay, nampak? Kemas geng. Okay, disc yang alloy RCB punya floating untuk Nova ni aku pakai ni, NVX V2 punya memang cantik geng. Nampak dia punya premium dia, quality dia. Okay, so sekarang ni aku nak buka dia punya kepala atas. Aku nak tukar master pump kiri kanan. Okay, yang 14mm. Sebab kalau aku nak tukar sebelah, Nova dia datang dah siap adjustable lah kat sini.
Okay, nanti jadi lawak pula. Takkan belah belakang, brake belakang adjustable, sebelah tak ada. Jadi kita nak selaraskan pakai dua-dua samalah. Ni aku ambil oil silver lah, nampak ni. Okay, oil silver. Okay, ni rupa dalam wiring Nova. Kau boleh tengok. Okay, ni kunci dia. Yang ni kabel untuk seat dia dengan dia punya minyak. Ada dua situ untuk korang adjust lah kalau susah. Okay, kalau kau pakai kabel tight senang. Ini wiring ni kau boleh nampak lah. Okay, sistem handle dia ni macam RS tau. Macam RS, dia taper. Okay, masuk skru, lepas tu dia macam taper. So sekarang ni dia ada goyang sikit ni. Aku nak kena fitkan balik. So ni aku nak buka. Pun sama macam Yamaha. 8 buka, terus tukar. So RCB punya soket datang yang lama macam ni. Okay, pakai pin. Tapi Nova punya ada lain dah. Okay, jadi aku rasa boleh buka je ni. Ni buka, keluarkan, tukar yang Nova punya je. Dekat lubang ni. Okey, boleh masuk ya. Fitting cun-cun. So nampak dia main tu. Okey, settle. Okey, ni bleeding ABS. So engine kena hidupkan. Tembak pada bawah paling senang. Okey. Cagari tembak. Komal akan tembak sampai dia punya minyak naik atas lah. Okey, naik lah. Okey, nampak dia naik So buih-buih dia semua dia keluar bawa naik atas. Sebab dia akan penuhkan dulu forpot bawah dulu malah. Dia dah penuh bawah, baru dia akan tolak ke atas. Pasang buih-buih dia tu. So nak aku pakai dot 3 Dot 3 malah. Korang nak pakai dot 3 tak ada masalah. Cuma dot 4 lebih baik lah. Dia jangka ayat dia baik, lebih minyak dia lebih smooth. Cuma satu je, jangan campur. Dot 4 jangan campur dengan dot 3, itu je. Korang nak pakai dot 3 ke dot 4 lantak korang. Pump slow-slow je meh. Slow-slow depan-depan je dulu. Okay, aku pump slow dulu depan-depan. Untuk buang dia punya Okay, dah siap bleeding tadi. Tengok kiri kanan silver kemasan. Alright gang, so aku dah siap pasang dah. Okay, video ni korang tengok yang mula-mula tu agak pelik sebab aku salah rakam. Aku terakam menegak. So ujung ni aku dah perasan. So aku rakam landscape. Okay, so aku dah siap pasang dah 4-port radial R34 RCB 100mm punya size, sekali dengan dia punya floating disc ni, alloy RCB. Okay, siap dah, mantap. Okay, kita dah bleeding, semua tune ABS jalan mantap. Korang tengok kekemasan dia. Okay, barang ni memang PMP geng, bukan payah nak pasang, memang plug and play sahaja. RCB dah mudah kerja korang. Okay, sedih. Korang tengok, aku bawa dia memang sedap geng. Braking dia memang mantap. Okay, sikit je dia punya respon memang terasa betul. Okay, jadi untuk cover purple aku tu dah tahu nak pakai pula dekat yang RCB punya, sebab RCB punya dia agak besar sikit. Okay, dia punya tutup dia ni. So yang warna purple aku tak pakai lah. Tu korang tengok lah. Okay, fitting dia kemas. Nampak? Okay, smart kan? Right. So bunyi-bunyi disc yang bising dekat motor Aveta Nova ni dah hilang lah. Dah hilang sikit lah. Okay, cuma de belakang saja aku tak jumpa disc dengan kaliper apa nak pakai. Okay, kalau korang tahu, korang boleh komen kat bawah. Tolong aku dan juga tolong viewer lain lah. Okay, tinggal belakang je. Belakang tukar, motor Nova ni dah settle lah. Tak ada barang-barang yang meresahkan. Okay, barang semua elok je. Right. Okay, so itu saja aku nak share untuk episod kali ni. Semoga sihat-sihat selalu. Jumpa lagi geng, kita dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Ciao.